kejap lagi. What's up guys? Hari ni kita tak tahu lagi mana lagi. Tapi suami kita nak bawa kita keluar kat luar juga. Lepas tu dia suruh kita fikir lagi. Dan seperti biasa kita tak tahu ni kamera ni apa pakai hair gini. Apa yang nak makan? Tak tahu. Okay, so kita orang dah buat keputusan kita nak pergi Putrajaya. Cari kiri. Jangan ralik sangat. Dia dekat kena buka waist. So kita nak pergi Bazar Putrajaya. Kita makan dekat sana. Pergi Bazar Ramadan. Beli-beli and then makan kat tepi tasik. And then kita orang rasa macam ada meja kat belakang. Dengan kursi. Rasa je lah. Rasa kalau tapi kalau dapat makin dekat lah. Kalau makin jauh. Kalau makin jauh tak payah pakai meja. Lepas tu lepas berbuka kita nak pergi cari baju raya. Baju raya. Ramadan apa nama dia Tak tahu. Raya something lah dekat Putrajaya Raya lah. Pompang-Pompang. Betul. Dekat Mahkamah Putrajaya tu. Every year ada dilema. Nak beli baju raya Ke baju Melayu? Bukan. Nak beli baju raya 1 ke 2 ke 3 ke 4. Macam dalam hati teringin je nak 2-3 baju raya. Tapi at the same time rasa macam membazir. Sebab nanti tak pakai pun. Rasa 2 lah maksimum. Pakai sekali. Taklah Yuli dah pakai Banyak sekali. dilema. Lepas tu jadi cakap dia tak ada baju nak pakai. Sedangkan ada je baju tu lagi. Kan boleh je pakai kan. Itulah masalah perempuan sayang. Masalah baju I beberapa kali dah repeat. Tak ada masalah pun. Kan? Hebat doyu sayang. See you guys at Bazaar, okay? Sama lah tak boleh cakap. Kita macam bukanlah cerita rasa taste kita mahal ke apa, tapi kita beli sebab perlu. Faham? Tapi adalah certain mistakes macam you rasa perlu tapi sebenarnya tak. Sebagai contoh DSLR siap. Itu nafsu I beli kamera DSLR tu. Ada pesan dah, kamera dah ada, DJI dah ada, mic dah ada. Nak juga beli DSLR. Tapi tak apalah, dia tak apalah, boleh jual balik. So contoh kalau I beli 3,000 kan, I jual 2,500 kan. So maknanya 500 lah cost I untuk memuaskan nafsu I tu. Faham tak? Tak apalah. Menyedapkan hati. Cahaya cantik dia hari ni. Ya Allah, ramainya orang. Banyaknya duit korang. Buat dapat duit e-filing ke? Aduh, hai. Sekarang ni parking tak tahu kat mana. Itulah, stres tu. Macam susah lah. Wow, sekarang dia bercamping kat situ Syam. Kita nak camping macam tu lagi. So kita orang dapat parking. Tapi parking kita orang jauh nun ke utara. Jauh gila. Nak jalan dia rasa 1 kilo. Nama parking apa? Takut lupa. Macam dukung I boleh? Macam dukung I? Jauh, mampus nak berjalan. Sampai kereta balik tu nampak. Ya tu, cantik lah pula Putrajaya ni. Sikit lagi. Fighting Syam. Sekarang kau apa? Finally, sampai. Alhamdulillah. Finally, kita sudah sampai di bazar. Paling ramai nak mampu. Syam, challenge dia sayang kena beli tanpa tanya I. Nak ke tak? Sayang kena beli je. Sebab hobi Nasir ni dia suka tanya. Tanya sampai I setuju ke tak? Lepas tu lalas, sore. Saya nak beli berapa ringgit tu? 19. RM19? Baru 2. Masa tadi dia kata RM50 cukup. Apa dia? I mencari ayam golek. Tapi lagi 2 minit lagi nak buka. 2 minit apa 1 minit? Minit lagi. I tak beli apa-apa lagi. Selalunya kita kena cicah. Dia tak dalam terus. Tak. Ini sejuk. Okay, last kita orang kat sini. Tempat pun tak banyak. Wah, apalah jadi. Tak ada apa dah siap. Nothing left. So kita orang beli pepes ni, beli popiah. Literally semua benda habis korang kat sana. Tinggal air macam tu je Syai. Ini tak apa benda, dia bagi free satu. Sedap. Okay, betul-betul ya. Sedap sebab lapar. Terus jadi sebab lapar. Ni pulut panggang. Panggang dia macam nipis je. Panggang dia Bismillahirrahmanirrahim. Dia tak dimpul yang sedap. Ya. Tak tak? Not bad. Ya, ni pandai-pandai ni. Sudah. Panas. Tapi okey lah. Rasa otak-otak. Entahlah, ke air pala tahu je. Dia pepes, bukan yang otak-otak dalam. Pepes apa dia? Oh,
So macam mana pengalaman membeli di sini? Kena datang awal lagi Tapi datang awal pun parking susah. Betul? Parking jauh gila. So cakap datang Grab ke? So dia drop kat situ. Total. So cantik. Kenyang tak Syang? You know the answer already, right? So sekarang kita dekat tak tahu kat mana? Aku tak tahu apa benda. Tapi ni macam kedai-kedai baju-baju raya lah. Kat Putrajaya ada juga. Seberang bazar tu. Sementara tak ramai orang sebab orang tengah sibuk buka lagi. So kita orang masuk nampak kosong. Yeah, Kosong. Tapi suami saya dia tak nak baju raya. Dia nak makanan raya. Ini apa dia Syam? Tahu tak ada orang jual macam ni? Tapi dalam dia ada pistachio, green itu tea. bukan memang ada orang jual tu? Ya. Diorang still ni lagi lah Syam. Tengok guys, kuih raya lagi yang dicari. KIV satu yang ni. Saya berkenaan dengan baju ni tapi masih berfikir. Kalau kita nak, kita datang balik kat A51. Baik. Syah, baju tak tahu apa lagi nak beli Syah macam mana? Tudung ni pun okey kalau baju warna tadi. Ya. Syah ada baju sayang tak? Tak jumpa lagi. Sudah tak? Dia ambil lagi you. Dia tengok kuih lagi. Sayang cepat ramai ni. Satu raya atau masa raya? Allah. Lagi beli apa lah tu? I decide nak beli baju kurung. Jom. 139. Yeah. Rasa macam okey lah. I mean harga tu. Tadi kita dah try. So dah pusing-pusing teringat. So kita dah. So maksudnya petanda tu jodoh. Dia nak yang ni lah. So kena beli juga ke? Allah. Rasa-rasa. Dia guna pure butter. Macam tak rasa pandai. I dah lama dah cari kuih raya pistachio ni. Ya Allah. Super sedap sebab I terpengaruh dengan Kak Da. Kak Da pernah bawa dulu. Ni macam mengimbau kembali rasa dulu-dulu. Alhamdulillah. Liku-liku kehidupan kita orang dah selamat. Sikit lagi nak settle. Nak sampai ke parking kita. Jauh betul. I rasa berapa step lah kita je. Macam ni tengok. 5,000 sampai? Tak. 5,000. 6,500. Mantap. Kurus. Yeah. Ke sana ke sini. Salah lagi lah Syah. Jauh lagi lah. Bawah ni lah. Bukan Straight lagi. Astaghfirullahaladzim. Ni akan sampai dah. 7,000 sampai. 7,000. Confirm 7,000 ni. Penat lah. Penat tau. Saya nak air siang dah. Aku dah gila hari ni. Bismillahirrahmanirrahim. Oh 7,000 tepat-tepat. Ya. Ngam-ngam lah 7,000. 7,000 lah. Wow. Betul saya cakap. So kita orang macam nak cari makan. Tak tahu nak makan apa. Saya nak makan ke? I dah penat jadi macam tak lalu nak makan lah. Tapi kalau saya ada idea, kita pergi, okay? Best steakhouse. Chicken grill. I nak chicken grill. Cheesy grill chicken. Tak nak cheesy. Thank you. Wow. Macam menarik je kan? Nak ambil gambar. Mana yang pasang? Thank you baby. Pandai saya I cari. Saya punya RM20. Okey lah. Okey lah. Bagus lah. Saya rasa ayam. Saya chicken chop. Ada pedas tu? Portion ni tak kedukut kan? Rasa Ya. Tawar kek. Tapi dia punya chicken kan susah buat apa dah? sejuk sedap tak? Spaghetti je lah macam Tak orang. tak. Sebab dia tak pekat. Saya ni. Sejuk dia nampak sedap. Cuba kita buat apa sedap. Portion saiz makanan tu. Portion 10. Rasa 6.9. Nak rasa saya punya sos ni.